لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis 191 وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي سماعا وقراءة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه daripada bapaknya bapa Ismail Riyah bin Abidah an Abi Sa'id al-Khudri qala berkatalah ia Abu Sa'id kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha apabila selesailah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'amihi daripada makanannya makan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkatalah ia bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahillazi maha suci Allah taala allazi at'amana yang memberi makan akan kami wasaqana dan memberi minum akan kami wa ja'alana minal muslimin dan menjadikan kami orang Islam wa ja'alana minal muslimin menjadikan kami orang Islam. Baik, habis. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada makan di rumah, makan bersama tetamu dan sebagainya dalam tersebut. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah qala berkatalah ia Abu Umamah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at ma'idatu min baini yadayhi apabila diangkat hidangan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabdalah ia berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu muwadda' ataupun ghairu muwaddi' boleh baca dua ghairu muwadda' ataupun ghairu muwaddi' ghairu muwadda' kalau baca muwadda' makanan itu tidak keberkatan itu kebaikan itu tidak ditinggalkan untuk kami. Kalau kata ghairu muwadda' tidak ditinggalkan untuk kami, maksudnya kami dapatlah benda tu. Kalau ghairu muwadda' isim maf'ul tidak ditinggalkan untuk kami. Kalau ghairu muwaddi' aku tak tinggal baca. Itu ghairu muwaddi' aku tak tinggal baca doa tu. Itu maksud ghairu muwaddi' aku tak tinggal baca. Terjemah mudah-mudah dalam tanda sebut dia tengok kalau ghairu muwaddi' tidak ditinggalkan keberkatan itu untuk kami. Kalau ghairu muwaddi' aku sentiasa baca. Aku sentiasa baca, aku tak tinggal. Boleh. Wala mustaghnan anhu Rabbana Rabbina Rabbuna. Boleh baca tiga. Wala mustaghnan anhu tidak terkaya daripadanya, daripada al-mazkur lah. Tidak terkaya daripadanya al-mazkur, maksudnya tak ada seorang pun yang tak berhajat kepada keberkatan makanan. Itu maksud wala mustaghnan anhu. Tidak ada seorang pun yang tidak berhajat kepada keberkatan makanan. Anhu tu kembali kepada al-mazkur. Lepas tu qamah itu. Lepas tu baru baca balik Rabbana Rabbuna Rabbina. Kalau baca dalam tu dia sebut, kalau baca Rabbuna jadi khabar mubtada mahzuf, engkaulah Tuhan kami. Kalau baca Rabbana maf'ul, kita puji, aku puji Allah Ta'ala. Kalau baca Rabbina dengan maksud jadi badal bagi dalam tu ada sebut jadi badal dalam sikit boleh qauluhu Rabbana Rabbina Rabbuna birraf'i khabarun li
khabaru mubtada'in mahzufin ay anta rabbuna. Jadi khabar mubtada' mahzuf, takdir anta. Au mubtada'un khabaruhu mahzufun ay rabbuna anta. Adapun boleh juga kita i'rab rabbuna tu jadi mubtada', khabar dia buang. Adapun kita i'rab rabbuna tu khabar, mubtada' dia buang. Nampak tak? Nampak adik? Rabbuna tu kalau kita baca yang pertama kita i'rab apa? Jadi khabar bagi mubtada' yang dibuang. Mana mubtada'? Anta. Adapun kita i'rab rabbuna tu mubtada', khabar dibuang. Khabar dia kena takdir rabbuna anta. Anta jadi khabar. Tadi anta jadi mubtada'. Boleh. Ataupun dia kata wa bin nasbi 'alal madhi aw ikhtisas. Ataupun kita baca dengan nasab kerana puji ataupun ketentuan. Kita baca nasab rabbana. Kalau rabbana kena takdir ni lah nahmadu rabbana, takdir nahmadu. Jadi maf'ul bagi nahmadu. Adapun kita baca dengan jar wa bil jarri badalun min lafzi jalalah. Kalau baca jar jadi badal daripada lafaz jalalah. Mana? Alhamdulillahi. Jadi rabbina badal bagi lillahi tu lah. Nampak tak? Nampak tak tuan? Boleh? Rabbina jadi badal bagi lillah. Boleh juga. Tak ada masalah apa. Itu kaedah dia. Habis ya? Nampak dia ni? Alhamdulillah. Lepas tu Rabbina. Rabbina jadi badal bagi lillah. Boleh? Habis ya? Bacalah lagu mana pun. Tak apa. Ini ada riwayat Rasulullah baca tu selepas makan. Ini riwayat ni sahih ni. Sahih. Baik. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Aban qala haddatsana Waqi' an Hisham min Dastawi an Budayl ibn Maisarata al-Uqayli an Abdullah ibn Ubayd ibn Umair an Ummi Kulsum an Aisyah qalat, berkatalah ia Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'am, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan fi sittatin min ashabi, pada 6 orang daripada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Faja'a a'rabiyun, maka datanglah oleh seorang Arab pedalaman. Fa'akalahu bilukmataini, maka makanlah ia Arabi tadi. Akala, maka makanlah ia Arabi tu. Jadi Arabi tu pun makan. Fa'akalahu, maka makanlah ia Arabi. Dia makan apa? Hu akannya akan ta'am. Makanlah ia Arabi, hu akannya akan ta'am, bilukmataini, dengan 2 suap. Dia makan 2 suap. Menandakan makanan tu tak banyak lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau samma lakafakum, jikalau baca bismillah lah ia Arabi tadi. Jikalau baca bismillah lah ia Arabi, kalau dia baca bismillah, lakafakum, nescaya memadailah ia ta'am akan kamu semua. Nescaya memadailah ia ta'am akan kamu semua. Jadi makanan ni panggil memadai. Kalau dia baca bismillah, menandakan makanan sikit, sahabat makan. Tapi bila dia main, dia boleh makan 2 suap je Arabi tu. Menandakan makanan tu makin sikit. Kalau dia baca bismillah, makanan yang sikit tu boleh jadi banyak, jadi berkat. Itu maksud lah. Maksudnya kalau suruh baca bismillah lah bila makan, jangan tinggal. Itu maksud. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala, berkatalah ia Hannad dengan Mahmud, haddatsana Abu Usamata an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik qala, berkatalah ia Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda 'anil 'abdi, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala redha daripada seorang hamba, an ya'kula uklata, makanlah ia abdu tu akan 1 suap.
Uklah satu suap, aklah sekali makan. Boleh baca dua itu. Uklata satu suap boleh itu. Orang redha dia makan satu suap, fayahmaduhu fayahmadahu, boleh baca dua. Maka dia memuji akannya akan Allah Taala, alaiha alal ukla, dia puji. Lepas dia makan dia pun ucap alhamdulillah, alaiha rujuk pada ukla. Au yashraba, atau pada yakula, ataupun dia minumlah ia abdu syurbata, satu teguk minuman, fayahmaduhu alaiha, ataupun fayahmadahu alaiha, maka dia puji akannya akan Allah, alaiha ala syurbah, maka dia puji akannya akan Allah, alaiha ala syurbah. Jadi dalam bab ni, dalam Syama'il Muhammadiyah ni, Imam Tirmizi bawa bab ni nak suruh kata kita makan, kita minum, baca bismillah, kerana itulah sifat makan, sifat minum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia redha, taklah suka. Redha tu dalamnya dia kata Allah Taala bagi pahala, Allah Taala bagi rahmat, yusibuhu wa yarhamu. Allah Taala bagi rahmat, Allah Taala bagi pahala dekat orang yang dia makan, dia minum, dia baca, dia ucap alhamdulillah lepas makan. Habis. Lagi ya. Kita baca dalam hadis rawatib sudah. 10 hadis pada. Wa bihi ilaihi qal babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Husain bin al-Aswad al-Baghdadi. Qala haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Isa bin Tuhman an Sabitin qal, berkatalah ia Sabit, akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha. Tadi saya baca mangkuk. Babu majaa fi qadahi Rasulillah, mangkuk. Qadah itu mangkuk dah. Pinggan mangkuk mangkuk lah kita kata. Boleh ah? Qala, berkatalah ia Sabit, akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadidin. Telah mengeluarkan kepada kami oleh Anas bin Malik satu mangkuk kayu. Lagi pula mangkuk tu ghalidhan, tebal, kasar. Lagi pula mudabbaban, ditampung. Ditampung, mangkuk tu dia berlubang. Jadi tempat lubang tu ditampung bihadidin, dengan besi. Besi yang cair itu dibubuh dekat kawasan yang berlubang. Faqala, maka berkatalah ia Anas. Maka berkatalah ia Anas, haza ya Sabitu, wahai Sabit, haza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah mangkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mangkuk Rasulullah, ada mangkuk. Mangkuk tu ditampung dengan besi, berlubang lah. Mangkuk tu pun tak elok lah dah. Itu maksud. Habis. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman anba'ana qala anba'ana Amr bin Asim qala anba'ana Hammad bin Salamah qala anba'ana Humaid wa Sabit an Anas qala, berkatalah ia Anas, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah. Kedah qadah. Demi Allah Ta'ala, aku bagi minum akan Nabi SAW bihadzal qadah, dengan ini mangkuk, dengan mangkuk ini, syaraba kullahu, semua minuman. Itu kembali pada syarab. Dia kata mangkuk ini, mangkuk tadilah, mangkuk yang daripada kayu, kasar, tebal, lagi pula ditampung dengan besi. Mangkuk tadi lah, mangkuk itu. Dia kata aku bagi minum Nabi SAW menggunakan mangkuk itu. Kata Anas, kan Anas dia tukar khidmat dekat Nabi SAW. Kullahu, sekaliannya syarab, al-ma'a, ayak, wan nabiza, perahan kurma, kurma yang direndam, wal asala, madu, wal labana, dan juga susu. Jadi Rasulullah minum daripada mangkuk tu. Mangkuk tadi tu. Jelas? Habis. Wa bi ilaihi qala babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab pada menyatakan fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah Nabi, sifat buah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'din an abi, daripada bapaknya bapak Ibrahim, an Abdullah bin Ja'far qala, berkatalah ia Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qissa bi rutab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakan qissa. Qissa ni apa dia? Seperti buah tembikai lah. Seperti buah tembikai birutab, boleh. Seperti buah tembikai. Orang kata timun Cina. Timun Cina tu tembikai. Rasulullah SAW memakan qissa. Dia kata adalah Nabi SAW memakan qissa, memakan tembikai birutab, dengan buah kurma. Memakan tembikai dengan buah kurma, kerana tembikai itu menyejukkan, buah kurma itu memanaskan. Jadi eloklah digabungkan dua. Faham? Dalam tu ada sebut. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abdah bin Abdullah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abi, daripada bapaknya bapak Hisham, Urwah lah, an Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ambil daripada mak belakang dia, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bittiha birrutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan bittih, tembikai, dengan rutab. Bittih tu sama tembikai juga. Tembikai sama dia tadi ya. Wa bihi ilaihi, maksudnya semua gabung makanan tu. Maksudnya bolehlah, tak ada masalah kalau nak gabung. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Yaqub qala haddatsana Wahb bin Jarir qala akhbarana abi, telah baca hadis akan kami oleh bapakku tu bapak Wahab, iaitu Jarir lah. Qala, berkatalah ia Jarir, berkatalah ia abi apa, sami'tu Humaidan yaqul, aku dengar Humaid berkata, au qala, ataupun berkata, sama ada dengan fi'il mudhari' ataupun dengan fi'il madhi. Haddatsani Humaidun, telah baca hadis akan daku oleh Humaid. Telah baca hadis akan daku tu, itulah kan panggil Pak Abi tu. Bapak tu kata Humaid baca hadis kat aku. Qala Wahbun, berkatalah oleh Wahab, wa kana sadiqan lahu, dan adalah ia Wahab kawan baginya bagi Humaid. Wahab itu kawan bagi Humaid. Wa kana adalah ia isim kana rujuk pada Wahab, adalah ia Wahab itu sadiqan lahu, kawan baginya bagi siapa? Kawan baginya bagi Humaid. Jadi Wahab tu kawan Humaid lah. An Anas bin Malik, dia riwayat daripada Anas bin Malik. Qala, berkatalah ia Anas, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis wa rutab. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara tembikai susu. Saya mengaji ni tembikai susu, war rutab, dan juga rutab. Lebih kurang tembikai yang berwarna kuning. Dalam tu dia sebut tembikai yang berwarna kuning. Macam tembikai susu lebih kurang. Tembikai yang berwarna kuning. Betul. Tulis itu dah. Khirbis tu tembikai yang berwarna kuning. Isi dia kuning lah kot, ataupun luaran dia kuning. Dia kata aku tengok Rasulullah SAW makan tembikai yang berwarna kuning itu dengan buah kurma. Boleh? Tu cara baginda Rasulullah makan. Buah yang Rasulullah makan lah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli qala haddatsana Abdullah bin Yazid bin Salti an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala bittiqa birutab. Sama. Maksudnya sama. Baca laju sikit boleh baca lagi. Masuk. Wa bi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas tahwi sanad. Wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik. Sampai tak dari Imam Malik? Sampai. Qutaibah ambil daripada Malik, hadis pula Ishaq Imam Tirmizi ambil daripada Qutaibah ambil daripada Imam Malik. Satu lagi riwayat Imam Tirmizi ambil daripada Ishaq ambil daripada Ma'an ambil daripada Malik. Sampai tak daripada Imam Malik? Sampai. Cuma
Haddatsana Qutaibah tu sanad tu tinggi lagi lah. Sebab antara Imam Malik dengan Imam Tirmizi ada berapa orang situ? Seorang saja, Qutaibah saja. Betul tak? Tapi kalau yang haddatsana Ishaq dengan haddatsana Ma'an, Imam Tirmizi ambil daripada Ishaq, Ishaq ambil daripada Ma'an ambil daripada Imam Malik. Itu ada berapa orang antara dia dengan Imam Malik? Dua orang. Rendah sikitlah sanad tu. Mana dia Zat? Rendah sikit. Qala haddatsana Malikun an Suhail bin Abi Saleh an Abi, daripada bapaknya, bapak Suhail, an Abi Hurairah qala, berkatalah ia Abi Hurairah, berkatalah ia Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu kana nasu, adalah manusia, idza ra'au awwal samar, apabila mereka melihat awal-awal buah nak masak, apabila mereka melihat awal-awal buah, jauh, bawa datanglah mereka itu bihi, dengannya, dengan samar tadi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa datang ke Nabi. Fa iza akhazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil akan samar tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi simarina, ya Allah berkatilah kami pada buah-buah kami, buah. Wa barik lana fi madinatina, dan berkatilah kami pada Madinah kami. Madinah kami Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, berkatilah kami pada sa'ina. Sa'ina ni gantang kami, gantang. Wa fi muddina, dan pada cupak kami. Itu Rasulullah SAW berdoa keberkatan kepada buah, mudah-mudahan jadi berkat rezeki, Tapi doa ni doa untuk buah, bukan doa nak makan buah. Setengah orang doa nak makan buah baca ni, bukan. Doa pegang buah tu tak makan, pegang buah tu doalah, dan buah tu baru nak masak kan. Doalah supaya ada berkat, itu maksud. Boleh. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka, sesungguhnya Ibrahim itu hamba engkau, khalil engkau, kekasih engkau dan nabi engkau. Wa inni abduka wa nabiyyuka, sedangkan aku hamba engkau dan nabi engkau juga. Tu tengok, Nabi tawassul tu dengan berkat doa Nabi Ibrahim. Wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Ibrahim, tu kembali pada Ibrahim, da'aka li Makkah, berdoalah ia Ibrahim akan engkau untuk Mekah. Ibrahim doa kebaikan untuk Mekah. Wa inni, sedangkan aku, ad'uka lil Madinah, sedangkan aku berdoa kepada engkau untuk Madinah, bimisli ma da'aka bihi li Makkah, dengan seumpama perkara yang berdoalah ia Ibrahim akan dikau dengannya, dengan ma li Makkah. Da'aka tu domain doa kembali pada Ibrahim, ka tu maf'ul, bihi tu bihi ma li Makkah. Li Makkah. Maksudnya apa? Maksudnya Ibrahim doa untuk Mekah, aku berdoa untuk Madinah macam mana Nabi Ibrahim doa. Wa mislihi ma'ahu, dan seumpamanya seumpama tu ma da'aka, dan seumpama ma da'aka, dan seumpama ma ma'ahu, bersama, dan seumpamanya dan seumpama ma'ahu, ma'a doa Ibrahim, dan seumpamanya ma'ahu, ma'a doai Ibrahim, ma'ahu, ma'a doai Ibrahim. Aku doa sekali ganda lagi daripada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa untuk Mekah, aku doa juga untuk Madinah macam Nabi Ibrahim doa, dan aku doa lebih sekali ganda lagi daripada doa Nabi Ibrahim. Tulis sikitlah, wa mislihi ma'ahu tu, yakni lebih satu kali ganda. Tulis sikit, wa mislihi ma'ahu. Mislihi tu domain kembali pada ma'ahu tu kembali pada doa Ibrahim. Panggil tulis sikit, yakni sekali ganda lagi. Boleh. Qala, berkatalah ia Abu Hurairah, dalam berkatalah ia Abu Hurairah, summa yad'u asghara walidin, kemudian memanggillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kanak-kanak yang kecil, kanak-kanak yang kecil daripada orang hak mai jumpa Nabi itulah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa buah, lepas tu dia bawa budak kecil. Rasulullah panggil budak kecil tu, Rasulullah pegang buah tu kan, Rasulullah doa tadi, lepas tu Rasulullah pegang buah tu sambil berdoa, sambil pegang.
Macam ada budak kecil, Rasulullah panggil dia. Yarahu, yang melihatlah oleh Nabi SAW, hu akannya akan asghara wali. Yang melihatlah oleh Nabi SAW, hu akannya akan asghara wali. Fayu'tihi zalika samar, maka memberilah oleh Nabi SAW, hi akannya akan asghara wali. Maka memberilah oleh Nabi SAW, hi akannya akan asghara wali. Zalika samar, akan demikian itu samar. Akan demikian itu samar, yakni akan demikian itu buah. Rasulullah bagi buah tu dekat budak tu, nak bagi seronok budak tu dengan buah tu. Habis. Dalam tu ada sebut Mekah dengan Madinah seafdal-afdal muka bumi. Tapi nak banding Mekah dengan Madinah, Mekah lebih afdal. Tapi kalau Imam Malik kata Madinah lebih afdal. Dalam tu ada sebut. Lagi habis dua ni. Wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi qala anba'ana Ibrahim ibn Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rubai' binti Muawiz bin Afra qalat, berkatalah ia Rubai' tu perempuan tu, bukan lelaki. Ba'asani Mu'azun biqina'in min rutab, telah mengutuslah akan aku oleh Mu'az dengan setalam rutab. Biqina'in, dengan setalam rutab. Wa alaihi, dan di atasnya di atas qina' itu ajrin. Ajrin dia asalnya ajrun, dalam saya dah sebut. Dan di atasnya, di atas qina' itu, kitab ni ajrun macam kitab tu ajrin. Ajrin, satu benda, min qissa', daripada qissa', daripada macam buah, daripada qissa', daripada qissa'in zuqbin, daripada qissa' zuqbin. Qissa' zuqbin ni macam mana labu, seperti pohon labu, seperti pokok labu, seperti buah labu lah. Ajrin tu satu benda daripada pohon labu, daripada pohon labu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa', adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan qissa'. Qissa' sini labu lah, terjemah labu. Fa ataituhu bihi, maka aku bawa datang akannya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi bi qissa', bihi dengannya dengan qissa'. Aku bawa datang, aku bagi dekat Nabi dengannya dengan qissa'. Setengah riwayat, setengah naskah biha, tak apa. Kalau bihi tu, kalau bihi bukan qissa'. Kalau bihi, domir tu kembali pada qina'. Kalau biha, domir tu kembali kepada al-maskurah. Bihi tu qina', domir tu qina'. Aku bawa datang dengannya dengan talam tu lah. Bihi tu bihi qina'. Kalau biha, biha tu kembali pada al-maskurah. Kalau biha kembali kepada al-maskurah. Sini bihi bihi tu qina' lah. Dalam ada macam ni. Wa indahu, dan di sisi, padahal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, hilyatun, ada satu jenis pakaian. Qadimat alaihi, sungguh datanglah ia hilyah itu, alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal Bahrain, daripada negara Bahrain. Bahrain tu antara Basrah dengan Oman. Oman tu Oman lah. Sungguh dekat Nabi SAW itu ada pakaian daripada Bahrain. Ada. Famala yadahu minha fa'aqanihi, maka memenuhlah oleh Nabi SAW akan tangannya, tangan Nabi SAW, minha, daripadanya, daripada qissa'. Minha, daripadanya, daripada qissa'. Rasulullah ambil satu belah tangan Nabi, satu belah bukan dua belah, sebelah tangan Rasulullah pegang buah labu tu. Fa'aqanihi, maka memberilah oleh Nabi SAW, hi akannya akan maka memberilah oleh Nabi SAW, hi akannya akan al-maskur lah senang. Memberilah oleh Nabi SAW, ni akan daku, akannya akan al-maskur. Maka memberilah oleh Nabi SAW, ni akan daku, akannya akan al-maskur, akannya akan al-maskur. Hi itu kembali pada al-maskur, domir a'ta kembali pada Nabi SAW. Ni itu maf'ul pertama, akan daku. Hi itu maf'ul kedua. Satu lagi, faham dah? Maksudnya ada buah dekat Nabi SAW, buah bagi. Pemurah lah, pemurah Rasulullah SAW.
Wa bi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syarif an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawis qalat berkatalah ia Rubai' ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutab. Aku bawa datang akan Nabi SAW dengan setalam daripada rutab wa ajrin zuqbin, dan aku bawa datang akan Nabi SAW itu ajrin zuqbin. Ajrin zuqbin tu itulah seperti buah tadi tu silap tu. Tadi Qissa in Zuqbin kan, muka surat 319. Qissa in Zuqbin tu jangan terjemah labu, terjemah ni tembikai, sejenis tembikai. Qissa in Zuqbin, sejenis tembikai, sejenis tembikai. Tembikai je dia kecil sikit lah, dia tak besar. Boleh lah. Lepas tu hak ni pun sama. Wa ajrin Zuqbin tu terjemah tembikai juga. Wa ajrin Zuqbin terjemah tembikai. Fa'atani mil'a kaffihi haliyan, boleh baca dua. Maka memberilah oleh Nabi SAW akan daku sepenuh tangannya Nabi SAW. Hulian, barang kemas Rasulullah bagi sedekah kat dia. Hulian ataupun halian ataupun hulian, boleh baca tiga. Halian, hulian, barang kemas. Au qalat, ataupun berkatalah ia Rubai' lah. Qalat tadi Rubai'. Qalat yang kedua ni pun Rubai', ataupun berkata oleh Rubai' zahaban, Rasulullah bagi emas kat aku. Kalau hulian tu Rasulullah bagi apa? Barang kemas. Kalau zahaban bagi emas. Rasulullah sedekah kat dia. Maksudnya ada lah peruntukan lah tu. Peruntukan hak Rasulullah taruh, bukan tak taruh, hak Rasulullah dapat, Rasulullah bagi kat dia. Bagi kat dia. Bagi kat Rubai'. Tak nampak Rubai' tu susah lah, tu yang Allah bagi kat dia. Habis babu sifati syarabi Rasulullah SAW. Ini bab pada menyatakan minuman Nabi SAW. Tadi buah, minuman. Rasulullah minum apa? Rasulullah minum apa? Satu hadis juga ni. Satu hadis. Lepas tu baru syurbi. Panjang juga ni. Syurbi tu secara minum Nabi SAW. Dah buat cukup. Kadang tu banyak orang. Banyak. Macam tadi berkongsi orang. Ada orang. 191 201 12 hadis. Okey. Mana ni lah. Tengok lain. Tak apa. Dia boleh cucuk lah. Tu. Siapa beli? Minta.